Jemputan daripada Tun lepas. Tapi saya nak respon sikit ya. Ini soal fitnah tadi ya, yang disebutkan tadi. Saya amat bersyukur hari ini sebab saya dengar dengan jelas pendirian yang telah dibuat oleh Ketua Dewan Pemuda PAS yang menolak fitnah, yang menolak soal gambar tertulis dan sebagainya. Cuma saya akan pegang apa yang dia cakap pada hari ini. Sebab selama ini apa yang saya tengok dengan apa yang dia cakap pada hari ini amat berbeza. Amat berbeza sekali. Kalau kita tengok di pilihan raya umum, memang betul, bukan setakat gambar, tetapi poster, banner, teriakan soal Atantuya, tuduhan yang tidak ada berasas langsung dikeluarkan daripada penyokong pembangkang. Jelas fitnah ya. Tadi disebut bahawa kalau ada sesuatu tuduh dengan bukti. Ini tak ada bukti langsung. Tak ada bukti langsung. Tak pernah ada penuduhan prima facie langsung terhadap Perdana Menteri kita, tetapi tetap juga dengan fitnah Atantuya. Bagi lagi satu contoh di Parlimen isu ADCO. Kita jawab dengan jelas isu ADCO tidak ada kena-mengena satu Malaysia dengan One Israel. Tetapi apa yang berlaku dalam Parlimen? Di Parlimen, ahli Parlimen daripada PAS juga sendiri telah berdiri dalam Parlimen mencemarkan kesucian Parlimen dan menjerit UMNO, ADCO, UMNO tanpa melihat kepada fakta yang sebenar dan hujah. Dan itulah contoh fitnah yang sama-sama perlu kita lawan ya. Bukan hanya UMNO, sebab semua rakyat Malaysia perlu lawan fitnah sedemikian mana tidak ada fitnah. Jadi saya pegang kepada apa yang disebut oleh Ustaz Nasruddin tadi. Sekiranya betul bahawa dia tidak ada tempat akan lawan mereka dalam PAS juga yang bawa isu tersebut. Saya akan tengok dalam pilihan raya akan datang. Fitnah mereka boleh sebut UMNO, ADCO, UMNO ya. ADCO memang ada lah. ADCO tu ada. Tapi ADCO itu bukan UMNO. Dan hujah yang mereka pakai, Tapi UMNO menggunakan khidmat ADCO. Tidak. Kerajaan Malaysia gunakan. Kerajaan. Tetapi Dr. Mazli sengaja mengatakan Dr. Mazli sengaja mengatakan provo. Tak apalah provokasi tak apa. Moderator punya kerja. Moderator memang. Tetapi itu salah satu lagi contoh bagaimana isu itu dikurangkan, di-reduce menjadi satu isu. Ini kerajaan guna ADCO, betul lah. Betul, dia tanpa dengar hujan, tanpa dengar perbezaan satu Malaysia, sejarah ni, kronologi dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dah tentukan dalam minda masing-masing. Ini prejudis kita. Maka betul UMNO itu ADCO itu UMNO. Sedangkan tak dengar langsung kepada penghujahan dan sebagainya. Jadi saya nak sebutkan benda ini sebagai satu contoh bagaimana mudah untuk kita cakap bahawa hari ini kita menentang fitnah dalam kepimpinan Pemuda PAS, tetapi dilaksanakan sama ada dapat dilaksanakan atau tidak adalah satu perkara yang berbeza. Balik kepada soal isu Syiah tadi. Dalam UMNO setahu saya tak ada. Setahu saya tidak. Tapi dia ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang disebut oleh Ustaz Nasruddin itu memang betul, saya setuju. Keterbukaan untuk kita dakwah kepada mereka. Kita pegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i dalam UMNO juga. Tetapi pada masa yang sama kita kena tegas. Keterbukaan itu satu, dakwah itu satu. Tapi dalam kita ada undang-undang tertentu. Bila kita nak kena pastikan bahawa penyebaran ini adalah satu perkara yang bahaya, kita sekat. Jadi kalau ada orang Syiah, pemuda Syiah nak masuk UMNO tak boleh. Ya, tak boleh. Yang penting dulu kita dakwah. Tapi untuk PAS boleh Ustaz Nasruddin? Ya. Kalau pemuda Syiah nak masuk PAS boleh? Mereka boleh menyertai PAS dengan syarat mengikut dasar PAS. Ini pun dasar PAS. Sama jawapannya. Terima kasih. Saya cuma terbayang bila tadi YB Khairi sebutkan tentang isu ADCO dan Atantuya, Datuk Seri Najib. Apakah mungkin isu fitnah macam yalah saudara YB Khairi kata fitnah, siapa ni Ustaz Nasruddin pun katakan fitnah. Tapi apakah boleh dihilangkan fitnah-fitnah ni kalau kita benar-benar ada keterbukaan? Kita letakkan kalau boleh Tuan Guru Jadi, Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk duduk sekali atas pentas silahaya. Kita bicarakan tentang ketelusan, kita bicarakan tentang transparansi. Ini mengingatkan saya. Harap sabar, kita manusia hadari pertama dulu. Okey. Ini saya teringat kepada debat menjelang
pilihan raya umum UK, bukan Malaysia. Ya, mimpi lah, di Malaysia mungkin mimpi satu hari nanti, di zaman bila tak tahu. Waktu saya masih terlibat di sana dan bergerak aktif dengan salah sebuah parti politik di sana. Luar sana sebagai residen Commonwealth, kita boleh terlibat dengan politik di sana. Di siaran utama BBC 1 dan ITV 1 itu debat antara calon-calon Perdana Menteri UK. Itu ada Nick Clegg, itu ada Gordon Brown dan David Cameron. Jadi mereka bebas untuk menyuarakan pendapat, mereka bebas untuk mengemukakan idea. Jadi saya rasa isu macam katakan tadi Altan Tuya ke UMNO APCO ke mungkin akan lebih jelas lagi. Kan? Jadi tak ada fitnah. Sekarang ni kenapa timbul fitnah? Kerana setiap ada pihak yang tak dibenarkan untuk mengemukakan bukti dan pihak tertuduh tidak diberikan ruang untuk membela diri dan mengemukakan hujah. Hari ini alhamdulillah kita agak clear. Ustaz Nasruddin buat sesuatu, YB jawab. YB buat sesuatu, Ustaz Nasruddin jawab. Kan? Wallah alam, senarai kena anjurkan lah. Okey. Sekarang